وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cik Guani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini saya bawakan sebuah buku rujukan pantas yang menjadi pilihan utama pelajar KAFA seluruh Malaysia, iaitu buku Nota Padat UPKK terbitan Fargos Book. Buku ini disusun khas mengikut sukatan JAKIM terkini dan direka untuk membantu murid tahun 3, 4 dan 5 bagi menduduki peperiksaan penilaian kelas KAFA dengan lebih yakin dan tersusun. Yang menariknya, setiap tajuk utama dalam UPKK dimuatkan dalam satu naskah daripada akidah dan ibadah, sirah, adab, lughatul Quran, Al-Quran, tajwid, juga jawi dan khat. Semuanya dihurai dengan nota padat, jelas dan mudah difahami. Susunannya teratur, disertai ringkasan penting, jadual dan kata kunci yang membantu murid untuk mengingati isi pelajaran dengan cepat. Ia bukan sekadar buku ulang kaji, tapi juga panduan belajarkan diri yang sesuai digunakan oleh guru, murid maupun ibu bapa di rumah. Yang lebih menarik, buku ini turut menepati kemahiran abad ke-21 yang menggalakkan pelajar berfikir, kritikal dan mengaitkan ilmu dengan kehidupan seharian. Jika murid ingin skor 100% dalam UPKK, inilah naskah yang wajar dimiliki. Padat, lengkap dan praktikal. Saya Cikgu Wani dan inilah Nota Padat UPKK, bekal ilmu dunia akhirat untuk anak-anak soleh kita. Jumpa lagi dalam resensi buku berikutnya. Jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk lebih banyak resensi buku yang bermanfaat hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara